Okey, hari ni aku nak makan makanan nasi lemak kampung yang popular dekat KL. Nama kedai dia Hidang. Let's go. Inilah pot favourite influencer nombor 1 Malaysia, Khairul Amin. Kalau dah KA pun suka makan kat sini, confirm lah sedap kan makanan dia. Restoran ni memang cantik. Aku suka decoration dia yang minimalis, tapi ada elemen klasik. Orang boleh pilih sama ada nak makan dekat bawah ataupun nak makan dekat atas. Ini ruang tempat makan dekat atas dia. Konsep dekat sini, korang order dan diorang akan hidang atas meja. Yelah, dah nama kedai pun hidang kan. Pinggan yang digunakan tu pun sangat klasik. Memang betul-betul nostalgia lah makan kat sini. So ini antara recommended menu yang aku order. Boleh makan 4 orang tau. Menu macam ni memang sesuai pair dengan sirap selasih. Okey, untuk appetizer kita layan cucuk udang dengan kuah kacang. Udang dia pun banyak. Atau korang boleh juga order cokodok pisang ni. Comel-comel je saiz dia. Alright, first aku try dia punya daging salai masak lemak cili api. Kuah dia memang cukup pekat. Daging dia lembut dan memang pedas. Ayam kampung goreng ni pun memang best. Lembut tau walaupun bahagian dada. Menu ni agak rare sikit. Kalau peminat tempoyak memang kena try lah. Memang berasa tempoyak dia tu. Yang ini pun antara menu recommended kat sini tau. Udang sambal petai. Sambal dia manis-manis pedas. Udang dia besar, crunchy dan sangat fresh. Pairing pula dengan masak lemak memang layan lah. Gulai ikan masin ni korang kena order. Kombinasi ikan masin dengan manis nenas tu dengan kuah gulai dia yang pekat memang tak boleh berhenti suap lah. Siput sedut masak lemak cili api. Dengar pun dah terliur kan. Makan gitu je tanpa nasi pun dah best dah. Pada makan pada pedas, nak yang sejuk-sejuk manis-manis, korang order cendol. Harga boleh tengok kat sini. Parking pun luas, jangan risau. Jangan lupa cuba, okey?